Salam semua, ini Mike daripada Blue Green Motorworks. Hari ini kita ada satu kereta BMW E89Z4 yang masuk untuk pre-purchase inspection. Ini kereta customer kita yang dah lama dengan kita, dia punya kawan nak beli, so dia bookingkan dengan kita pre-purchase inspection. So mula-mula kita akan buka semua kawal-kawal bawah ni semua. Kita akan cari ada tak apa-apa kesan accident ke, kesan banjir ke, apa benda yang rosak, semua kita akan tengok lah. Sekali dengan oil leak ke, coolant leak, bush, mounting, apa-apa yang rosak, semua kita akan check. Brakes, tayar-tayar dia, semua kita akan check. Satu kali check semua benda, tak ada apa-apa yang akan lepas. Ni tengok mekanik kita Amar, dia tengah check ni. So selepas semua ni dah dicek, kita akan turunkan kereta ni, masukkan komputer kita pula. Dengan komputer kita akan tengok apa lain dari segi elektronik ada masalah ke, electrical dia ada masalah ke, modul-modul ada masalah ke. Semua tu kita akan check. Sekali dengan kalau mileage dia betul ataupun sudah di-tempered, sudah diubah mileage, semua tu kita akan cuba cari. Selepas siap tu baru kita keluarkan kereta dan kita akan buat satu road test. Road test ni penting sebab kita nak tengok macam mana kereta tu handle, dan juga engine dan juga gearbox dia, macam mana gear shifting dia semua. Lepas tu ada tak bunyi-bunyi macam wheel bearing ke apa-apa. So siapa-siapa yang nak beli kereta second hand BMW bolehlah tempah dengan kita untuk buat pre-purchase inspection ni. Okay, sekian guys.